YM adalah cara paling mudah untuk kita mencari kenalan baru dan juga lama. Langkah pertama, anda perlu typekan alamat email anda dan juga password anda. Pastikan alamat email dan juga password anda adalah betul. Di ruangan ini, dipaparkan kepada anda senarai kenalan lama anda. Untuk memudahkan anda mencari lebih ramai kenalan, klik di ruangan Messenger, Yahoo Chat dan klik di ruangan Join a Room. Di sini, dipaparkan kepada anda kategori yang anda perlu pilih. Sebagai contoh, anda memilih ruangan Malaysia. Klik di ruangan Regional Malaysia dan di bahagian kanan dipaparkan kepada anda senarai negeri yang terdapat di Yahoo Room. Sebagai contoh, anda memilih negeri Selangor. Anda hanya perlu klik di kotak yang bertanda tambah. Kemudian, anda hanya perlu pilih salah satu kategori di negeri Selangor. Sebagai contoh, anda memilih kategori ketiga. Di sini, dipaparkan satu kod yang anda perlu type semula dengan betul. Sila pastikan kod yang anda type adalah sama seperti apa yang dipaparkan di atas. Setelah selesai, barulah anda boleh menyertai ruangan chat room. Untuk pengenalan, anda boleh menaipkan web referral anda di ruangan ini. Secara tidak langsung, ada di antara kenalan atau member chat anda yang akan klik di web referral anda. Kaedah ini sedikit sebanyak membantu anda mencari lebih ramai kenalan, meluaskan dunia bisnes anda dan juga membantu meningkatkan taraf hidup anda.